Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayahnya dapat kita bersama-sama lagi berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dengan dapat kita bersama-sama menyelesaikan tugasan kita sebagai hamba yang dengan kita solat berjemaah azan diazankan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ganjaran pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya atas keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, yang telah memberikan isya untuk kita sama-sama beroleh ilmu, berkongsi ilmu kita tentang Al-Quran Karim. Dan insya-Allah kita akan menyambung pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-10. 10 ibu ada tak catat? Ayat ke-10 lah sini. Ayat ke-10 surah, masih ada surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ayat ke-10 insya-Allah. Mudah-mudahan Allah amin. Kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Sesungguhnya orang-orang yang menguji dengan siksaan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, sedangkan mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka siksa Jahannam dan bagi mereka siksa neraka yang membakar. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kejayaan yang besar. Subhanallahul azim. Maka pada pertemuan yang lepas kita dah melihat bagaimana
tentang Ashabul Ukhdud, di mana mereka itu Allah Subhanahu wa taala uji dengan didatangkan Ashabul Ukhdud ni. Allah berikan kepada mereka yang beriman ketika zamannya Raja Zulnuwas, di mana raja sangat zalim, dan ketika itu zamannya Nabi Allah Isa alaihissalam, bangsa Nasrani ataupun agama Nasrani itu masih lagi tidak dikacau, belum lagi diporak-perandakan, masih lagi utuh sebagai agama samawi, agama yang mengekalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu raja yang zalim ini, yang beragama Yahudi ini, menyiksa mereka-mereka yang beragama Nasrani, dan cara mereka itu dengan membuat satu tempat pengkebumian yang besar berbentuk ukhdud, berbentuk parit, parit ke kolam ke wallahu alam, tapi ukhdud tempat parit ada sini, tempat yang dalam digali untuk diletakkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibakar. Maka mereka itu dibakar, disiksa oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siksaan mereka itu sama seperti apa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tapi berbeza keadaannya. Berbeza keadaannya kerana apa? Kerana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu Allah berikan keajaiban, iaitu api itu sejuk. Macam sekarang nak sejuk ni kau ni, dan kat belakang sejuk ni tengkuk ni, sejuk nyaman je. Ini silap-silap kalau saya dengar kuliah ni saya tidur ni. Kalau ni cakap jujur ni, kalau dengar kuliah ni sedap nyaman ni, memang huru air yang tidur. Tapi nyaman ini hanya dirasai oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi berbeza dengan orang yang disiksa ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disiksa bukan Allah, disiksa oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang kafir ini. Yang mereka menyiksa orang-orang yang beriman kerana apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-8, wa ma taqamu minhum illa ay yu'minu billah. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan kerana mereka itu yu'minu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Macam kita lah kan, kita ni belum diuji lagi, tapi tok nenek kita lama-lama dah diuji kan. Atau nenek kita dulu diuji makan sabun lah, apa air sabun lah, air macam-macam lah, air lah air rendaman ke, air busuk ke, masa zaman-zaman pemerintahan dulu lah, bintang 3 ke, Jepun ke, British dan sebagainya, dan dijajah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu moyang kita dulu. Sekarang kita ni aman lah rasa keamanan tu sebab tok nenek kita dah berjuang dulu dah, berjuang sehingga ketitisan darah mereka. Maka itulah juga yang berlaku di mana mereka menegakkan agama Islam. Maka Nusantara ini, tanah Melayu ini, Malaysia ini terjaga aman kerana tok nenek kita dulu menjaga. Tok nenek kita pegang tauhid ni sungguh-sungguh. Mata'ul Badzain ke apa ke, kitab pegang sungguh, Fardhu Ain dan sebagainya, akidah kukuh, Allah tu ahad, Allahu ahad. Tak gentar walaupun depan tu senapang patah tu, pistol ke apa, tembak pun tak lud. Itu adalah amalan-amalan ni lah. Dia bukan amalan sihir, tapi amalan zikir. Zikir-zikir yang diamalkan, bukan sebab sihir, bukan sebab
apa musabab lah ilmu-ilmu hitam, bukan. Sebab mereka tu ahli zikir. Mereka tu wallahu alam berkemungkinan waliullah. Sebab itu mereka itu bila mana berhadapan dengan musuh tak gentar. Kita ni agaknya kalau kita lah terkencing, terkentut semua je. Bukan nak cakap lah kalau kita sparring kan, kalau kita main tinju ke, main silat ke, taekwondo dan sebagainya, kalau kita masuk gelanggang lain rasa. Kalau kita tengah orang kata Allah SWT Muhammad tengah berlatih ke, tak rasa sangat. Tapi bila mana kita bertanding kan, sparring kita tu dia macam rasa terkentut, terberak, semua ada. Sebab rasa takut tu. Tapi nak kata itu ada. Tapi kerana kita ni orang Islam, ada zikir-zikirnya, zikir-zikir kekuatan iman, zikir-zikir pendinding, semua yang diajar oleh tok-tok guru kita, mereka yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih lagi. Maka itu juga yang berlaku kepada mereka yang dimana mereka itu disiksa oleh mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah, dan mereka yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itulah pemilik dunia ini, pemilik alam ini. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat ke-9, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, di mana yang mempunyai alladzi yang mempunyai hanyalah Allah, mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala itu pemilik langit dan bumi. Kerajaan di langit kita tak tahu apa yang ada ke atas tu. Langit tu berada di atas lah, luas, tak nampak. Bintang-bintang bertaburan, itu kita tengok kecil je, tengok pilih-pilih gitu je. Sebenarnya itu wallahu alam sama ada lebih besar daripada matahari ataupun sama seperti matahari. Matahari itu benar besar, tapi lagi besar. Wallahu alam berkemungkinan seperti Mushtari tu, planet Zuhal ke, kita pun tak tahu kan. Zuhal, Mushtari itu lebih besar dari bumi, kita kecil je. Langgar di Zuhal ke Mushtari habis itu. Jadi padang terkukur. Tapi nak katanya Allah lindungi, Allah melindungi bumi ini. Banyak Allah lindungi bumi ini. Maka itu kerajaan langit, tak tahu siapa dia. Kerajaan yang ada di langit dan kerajaan di bumi. Di bumi kita tahulah kerajaan siapa. Bukan manusia saja yang mempunyai kerajaan. Binatang pun ada kerajaannya, tumbuh-tumbuhan pun ada kerajaannya, makhluk yang gaib pun ada kerajaannya. Tak nampak, kita tak nampak makhluk-makhluk kita, kita pun tak tahu apa ada kerajaan dekat Masjid Black Kasih. Kita pun tak tahu. Di sebalik tirai ini kita tak tahu apa kerajaan yang ada di Masjid Black Kasih ni. Orang Bunian ke apa ke, kita tahu. Orang yang tetap beriman kepada Allah, ataupun tidak beriman kepada Allah tapi ada kerajaannya, baik jin, baik iblis dan sebagainya, tetap ada kerajaan. Tapi Allah SWT lah empunya milik ke kerajaan itu. Itu ialah pada ayat yang sebelum inilah yang kita kupas. Dan pada ayat yang ke-10 ini Allah SWT memberikan tahu kepada kita keadaan tentang balasan orang-orang kafir dan balasan orang-orang mukmin. Mesti ada ganjarannya. Bukan suka-suka Allah seksa, bukan Allah suka-suka Allah beri ujian, bukan suka-suka Allah mendatangkan apa segala yang berat ke atas orang-orang yang beriman. Tidak, mesti ada ganjarannya, mesti ada yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah juga Allah SWT datangkan balasan apa yang mereka telah laksanakan di bumi Allah SWT. Maka di sini Allah sebutkan innalladzi
nafatanu mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang menguji dengan siksaan kepada orang-orang mukmin dan juga orang-orang mukminat itu, kemudiannya mereka tidak bertaubat, summa lam yatubu, summa kemudian lam, tiadalah itu mereka bertaubat, yatubu, seperti yang berlaku pada Fir'aun, seperti berlaku pada Raja Namrus, seperti yang berlaku kepada raja ni lah, Raja Nuwas ni, Zurun Nuwas ni, maka mereka ini Allah campakkan kepada tempat yang terseksa, yang paling seksa, iaitu Jahannam. Falahum adzabu Jahannam. Bila mana dengar kita tu adzabu Jahannam, dah tahu dah maksudnya itu apa? Maksudnya itu api neraka. Nama selain daripada api neraka, neraka Jahannam tempatnya. Tak adalah kita cari, paling kita daripada muka surat, daripada surah Al-Fatihah sampailah kita surah Al-Ikhlas, carilah neraka. Nun, Ra, Alif, Kaf, tak ada. Tak ada neraka. An-Nar adalah, Jahannam ada. Itu antaranya nama-namanya tu. Maka bila disebut azabu Jahannam, kita tahulah tempat mereka itu ialah api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sifat Jahannam ini? Walahum adzabul hariq. Qalqalah kubra situ, adzabul hariq, tebal kat situ, maka itulah maksudnya membakar. Seperti mana mereka lakukan kepada orang-orang mukmin, orang mukminat yang ketika di dunia mereka dibakar. Dulu kita rasa betul ke macam mana mereka bakar? Rupanya dekat dunia moden Allah bagi nampak benda tu. Seperti yang berlaku di negara Sudan. Sedih kesian, mereka terbakar, mereka bakar. Dah bunuh, longgokkan, lepas tu steamroll, iyalah, digenyek, itu dibakar. Allahu Akbar, dahsyat mereka ni. Tak tahulah kenapa, apa sebabnya. Bila mana hati mereka dah hitam, begitulah mereka. Kejam, mereka lakukan perkara yang kejam, yang tidak pernah dilakukan oleh mereka-mereka yang sebelum ini. Padahal mereka tu orang yang mempercayai Allah. Sudan orang yang percayai Allah, mereka bermazhab. Wallahu a'lam mazhab apalah. Tapi mereka tu mengenal Allah, tapi mereka bila mana Allah kata kat sini summa lam yatubu, mereka tidak bertaubat dan taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siagalah mereka untuk menerima siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana siksaan itu tidak tertangguh, tidak Allah tertangguh. Allahumma shalli ala sayyidina. Maka itu keadaan pada ayat yang ke-10, maka mereka itu akan dibakar dengan apa yang telah mereka lakukan. Dengan mereka itu membakar golongan-golongan orang-orang mukmin, orang mukminat sebelum ini. Yang di dunia mereka dah bakar, maka di akhirat Allah juga berikan bakaran tersebut abadan lagi dahsyat. Dia orang sekejap kan, bakar, meninggal, masuk syurga. Dia dibakar hidup-hidup, tak mati tak hidup. Orang duduk dalam neraka ni, dia tak mati tak hidup. Hidup pun tak, mati pun tak. Susah lah. Hidup pun tak, mati pun tak. Macam mana tu? Hidup pun tak, mati pun tak. Pening. Tak apa. Ibu pening tak apa. Asalkan dia ada peningkatan. Peningkatan pemahaman tentang tadabbur Quran. Tak apa. Pening-pening tak apa. Tapi asalkan ada peningkatan. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Maka bila mana mereka itu telah disiksa oleh mereka-mereka yang tidak beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka itu jalan taubat. Tapi bila mana mereka tidak bertaubat,
mereka tidak berhenti daripada azab, daripada kerja-kerja yang buruk mereka itu, perbuatan-perbuatan buruk mereka itu, mereka tidak membuang perangai-perangai mereka itu, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah dia Allah berikan keadaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini azabul hariq ialah azab pembakaran. Apa azab pembakaran di sini? Allah menegaskan bahawa itulah sifat azab jahannam, itulah sifat api neraka Allah, membakar dengan bakaran-bakaran api, hidup sahaja bakaran tersebut, tidak pernah padam. Api neraka tidak pernah padam, ditutup ialah pintu neraka ditutup ya, tapi bakaran tidak pernah dipadam, sentiasa saja hidup bakaran tersebut, tak ada gas, tak ada apa. Dahsyat api neraka Allah. Maka sifat yang kedua azabul hariq ini ialah menyiksa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan menyiksa orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, fasik kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur, fasik. Fasik ini biasa kita dengar dekat dalam Quran ni berapa? Fasik, fasikun berapa? Ada 54. Ada 54 sebutan fasik dalam surah Al-Kahfi ada, dalam surah Allah, banyaklah surah lah, ada 54. Dan fasik ini antara ayat yang popular lah, sebab banyak kan. Sebab kita kena faham fasik ni macam mana. Fasik ini Allah, sebab kita ni dari segi pemahaman kita, dari segi agama, fasik dari segi lurah ialah terkeluar pada sesuatu, dari segi bahasa, terkeluar daripada sesuatu. Fasaqah, terkeluar daripada sesuatu. Dari segi lurah, dari segi itu, dari segi bahasa, dari segi Allah SWT Muhammad, dari segi syariahnya, terkeluar daripada ketaatan kepada Allah, terkeluar daripada ketaatan kepada Allah. Dari segi dia punya syariah ni. Maka dari segi perbahasan juga fasik itu dibahagikan kepada dua kelompok. Yang pertama fasik kabir, fasik yang besar, fasik yang besar. Yang kedua fasik yang saghir, kecil. Maka fasik yang kabir ini, yang besar ni, ialah fasik di mana dia keluar daripada ketaatan kepada Allah, bermaksud dia tu kufur, kufur kafir, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala secara total, secara total syirik kepada Allah, sembah salib, sembah biri-biri emas, sembah samiri, sembah bulan, apa sembah, sembah patung dan sebagainya. Itu syirik yang besar, itu fasik yang pertama. Fasik yang pertama. Fasik yang kedua, fasik saghir, yang kecil, ialah bila mana ia itu melakukan perkara-perkara yang membuatkan ia dosa. Dosa kan, kita ni semua dosa ada, dosa besar ada, dosa kecil ada. Maka dosa-dosa ini yang selalu dilakukan oleh orang yang beriman, baik dosa besar, baik dosa kecil dilakukan, tetapi ada cara untuk Allah putihkan balik, untuk diterima balik keimanan itu dengan cara bertaubat. Itu fasik tu. Fasik yang kedua tu dia berdosa, syirik yang kecil. Maka dosa kita orang beriman, walaupun ada kalimah la ilaha illallah, tapi dia melakukan dosa-dosa besar. Dia berjudi, tai judi, tai kasino, semualah.
minum arak, kaki mabuk, segala minuman mabuk dia tahu. Segala minuman mabuk dia tahu dekat dunia ni, contohlah. Kemudian dia berzina, orang yang suka berzina, kaki perempuan, toko-toko pasangan, betul dia mereka. Kemudian dia tu apa lagi, transgender pula, dan lelaki toko pula jadi perempuan, daripada misai, janggut apa semua jadi perempuan. Tengok macam perempuan, rupanya ada tekak ni. Kantul ada tekak ni kan. Tapi sekarang pun boleh hilang benda ni. Teknologi sekarang boleh hilang benda ni. Allah Akbar. Ya betul lah. Dan kita pun tak tahu, tengok macam perempuan pun macam lelaki. Kita tampar sikit dia, dia kata, wah itu suara besar kau tu lelaki tadi. Ataupun macam-macam kaedah lah, kita kenal orang ni, orang transgender ni, lelaki tukar perempuan. Perempuan pun sebenarnya tukar jadi lelaki, tapi jarang berlaku. Perempuan tukar lelaki jarang berlaku. Tapi kalau lelaki tukar perempuan ni banyak berlaku. Kita pun susah nak bezakan. Tengok-tengok time bila, nanti time dah mati, menyusahkan orang. Susah kita pun macam segan, tapi lelaki segan kita nak mandikan tu segan. Sebab auratnya tu kok timbul kan. Lelaki timbul pula dia, macam mana. Nah kita termasuk juga dalam masa kan. Gitu. Ada bebetnya pula, tapi atasnya ada kopek kan. Bahasa Kelantan kopek. Dan kita orang Johor, kopek tu mengopek bawang. Kita sebut, kita Johor tak kopek bawang ke mah, bawang pandang semua. Kita pun tak tahu, baru-baru kahwin ni kita mana tahu bahasa sana kopek lain. Kopek tu payudara, orang Kelantan panggil kopek. Kita kopek bawang, kopek apalah, apa kopek mengupas lah kan, berbeza tu. Nak kata gitu maka berlaku begitu kan, menyusahkan orang. Kena hati-hati. Kita ada anak, kena tengok membesar dia macam mana. Kadang-kadang elok je tu, tengok dia tu elok je laki, tapi laki dengan laki pula, skru dengan skru, pening. Payah, pedang lawan pedang, pening. Hati-hati sekarang ni, Allah. Kerana apa? Kerana peningkatan penyakit HIV di kalangan anak-anak muda sekarang yang berlaku. Bila mana dia puncanya itu datang, bila mana tahu puncanya bila isteri mendapat penyakit HIV, baru kahwin dapat HIV. Rupa-rupanya suaminya tu konon-konon nak bertaubat lah, memang mudah-mudahan bertaubat lah. Tapi sebelum itu dia tu itulah main pedang, macam-macam lah main. Sebab dia ada seks bebas, berlaku seks bebas, maka isteri yang baik, isteri yang solehah itu terkena begitu. Kesian dia, ujian Allah bagi kat dia. HIV banyak begitu sekarang ini. Maka mudah-mudahan dijauhi perkara-perkara tersebut. Maka itu fasik, fasik yang melakukan dosa besar, dosa kecil, boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima taubatnya dan memasukkan ia ke dalam surga Allah. Allahumma amin. Maka itu tidak akan diazab, tidak akan diazab jika mereka itu orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Maka penting taubat ini, Allah sebutkan penting taubat ini kerana taubat itulah tanda kita menyesali atas segala perbuatan kita, apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Walaupun kita rasa kita tak lakukan dosa besar kan, tak pernahlah kita takutlah. Dengan zina pun kita takut, dengan nombor ekor pun kita rasa takut. Orang beli aja nombor ekor ni,
Sekarang nombor ekor dah tak pergi dah. Kedai-kedai Toto punya kena tak pergi dah. Dalam handphone ni ayah. Dalam handphone dia cai. Kita mana tahu apa tu. Ada apa. Pada dia tengah cai. Nombor ni. Tengok depan tu bawa kedai accident, tengok nombor. Oh, cantik nombor ni. 6668 contoh. Dia cai jadi 8666 ke 8666 ke tu pulang lah. Jangan beli pula nombor ni. Ustaz cakap 8666 maka ada yang naik first price nanti. Besok jangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itu berlaku dalam kehidupan seharian kita. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahawasanya lihatlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, walaupun golongan kafir tersebut telah membunuh wali-wali Allah, ini orang-orang yang beriman, namun Allah Subhanahu wa taala tetap menyeru kepada mereka untuk bertaubat dan meminta keampunan. Itulah sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, walaupun dah fasik lah tu, dosa besar, tidak beriman kepada Allah, melanggar perintah Allah, tetap Allah kata pintu taubat terbuka. Setiap manusia ni pintu taubat yang terbuka, baik kita ni orang Islam, baik orang-orang yang kafir di luar sana yang belum lagi menerima agama yang fitrah daripada Allah, masih lagi terbuka. Sebab tu kita ni kalau ada kawan-kawan yang baik, Acong ke, Mutu ke, Steven ke, Bala ke, contohlah. Kalau dia nampak orangnya baik, suka menolong orang, suka bagi sumbangan, tak berkira dengan kita, sukalah orang kata suka menolong. Tentang Islam pun dia tak ganas, dia tak ekstrim. Maka kita doakan dia dalam doa kita. Mudah-mudahan Allah terbuka pintu hidayah dia sebab kita doa sentiasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lorongkan ia mendapat fitrah Allah Subhanahu wa taala, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, Allahumma amin. Seterusnya pada ayat yang ke-11. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar zalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang yang beriman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, dan mengerjakan amal-amal soleh, lahum jannatun tajri, bagi mereka itu yaitu syurga Allah. Jannatun tajri, syurga tajri mengalir padanya itu tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai. Di rumahnya mengalir sungai-sungai di bawah mahligai mereka. Zalikal fawzul kabir, itulah kejayaan yang besar. Maka kejayaan yang besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang beriman, mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegang kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kunci syurga yang dipegang oleh kita semua. Orang yang beriman pegang itu. Cumanya dapat ucap ke tak dapat ucap saja. Dapat ucap, alhamdulillah, insya-Allah mudahlah kita hisap kita. Yang tak dapat ucap ni susah. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah kata apa? Dalam 1000 orang, satu sahaja boleh ucap kalimah la ilaha illallah dalam pengakhiran hidup ni. Risau kita kan, memang ada berbilion dekat luar tu kan, manusia berbilion. Mudah-mudahan kita doalah, mudah-mudahan kita ni berdapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Apa kerjanya? Kerjanya kita lazimi zikir. Lazimi zikir. Ada pula bukan mazhab lah, puak-puak muda, puak-puak muda. Puak-puak muda ni tak nak zikir. Lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tengok pandang kiri, terus jalannya. Tak nak orang kata, tak nak zikir. Ada juga yang zikir sendiri, tak ada masalah pun.
yang tak nak zikir ni. Dia kata mana ada zikir-zikir lepas solat kata. Faham-faham lah ayah faham-faham lah apa yang saya cakap ni. Ini golongan-golongan muda. Kita bi'ah kita mazhab Syafi'i lepas solat ada zikir bersama-sama, nazimi zikir bersama-sama. Kerana apa? Kerana kita bila mana kita sentiasa melazimi zikir, kita dah terbiasa. Daripada orang yang tak tahu, kita tahu. Kadang-kadang budak kecil ni tak tahu pun tahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kecil lagi dah kenal lah. Itu yang kita nak. Supaya dia tahu. Subhanallah, subhanallah. Dah tahu dah daripada kecil, umur 4 tahun, 5 tahun dah reti sebut. Ini kalau diam ni nak disebut apa budak tu? Terangah je. Tak tahu apa. Itulah antaranya sebab untuk memuliakan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini sebenarnya bukanlah sebab amalan kita, bukan sebab amalan sebenarnya, tetapi ialah harapan kita, redha, rahmat. Ini saya sebut selalu sebelum kita mula kuliah. Kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab rahmat Allah, atas redha Allah, makrifat Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga ni susah nak masuk, ayah-ayah, ibu-ibu, kan? Samalah kita sama-sama tengok balik, check and balance kehidupan seharian kita, kan? Kita ni bukan mana pun, sama je kita manusia, ada dosa, ada kemaksiatan yang kita lakukan, baik terang, baik gelap, semua ada. Yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita tutupi, kita minta doa Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak terbuka aib kita, taubat sungguh-sungguh kepada Allah. Janganlah diberi pandangan. Kita kalau tahu kawan-kawan kita, contohlah kawan-kawan kita baik orangnya, ada kisah-kisah lama, tak payah cerita dengan orang. Ini kau sini, kau tahu tak sini. Nguping, mulutnya bencana alam tu. Mulutnya tu bencana alam. Nauzubillah. Jangan begitulah. Biarlah benda yang lama lepas. Yang benda yang lama dah lepas lah. Kan? Buka buku baru. Maka itulah ia. Maka tiada balasan. Maka syurga ini tak ada yang boleh melawan nikmatnya. Tak akan ada tempat yang boleh melawan nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala itu special. Maka jin, jannah ni lahum jannah. Jannah ni asalnya asal perkataannya apa? Jin. Jin jannah, jin jannin, jannah, iaitu tempat yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Taman-taman syurga ni tidak kelihatan oleh kita. Kita belum direzekikan untuk melihat syurga Allah. Tapi ada tempat-tempat yang Allah kata tempat-tempat syurga. Seperti mana di Raudhah, kan ayah, kan di Raudhah, kan? Siapa kat sini yang dah masuk Raudhah? Itulah tempat, itulah taman-taman syurga Allah. Tak nampak, tapi itulah taman-taman syurga yang Allah sebutkan, yang Rasulullah sebutkan. Itulah Raudhah yang di situ banyak tempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi di situ, Raudhah, di situ ada. Ada juga hadis disebut Gunung Uhud, ada tempat-tempat yang sebagai sebahagian daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga selain itu makanan-makanan, minuman-minuman pun dah diberikan kepada kita. Man nasalwa, kita tak pernah rasa mana nasalwa tu, kan? Ada katakan burung, ada kata madu, wallahu alam. Tek dah tu azan, insyaallah. Mudah-mudahan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Maka
Nah, ibu-ibu, ayah, dua ayat saja pada hari ini berkaitan tentang ganjaran balasan orang-orang kafir dan ganjaran bagi orang-orang mukmin, di mana mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala ujikan, golongan ashabul ukhdud dan yang lain-lain itu yang zalim dengan mereka itu yang membakar orang-orang yang beriman, baik lelaki dan perempuan itu. Tetapi Allah berikan lagi keistimewaan kepada mereka, limpah rahmahnya kepada mereka. Walaupun mereka berlaku zalim, mereka melakukan kejahatan, tetapi Allah tetap menyeru kepada mereka supaya mereka itu bertaubat kepada Allah, supaya mereka itu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak mahu mereka ini merasakan azab yang perik, azabul jahannam dan azabul kharik, azabul kharik, azab jahannam juga azabul kebakaran, yang mana dua-dua itu sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyiksa mereka di hari akhirat nanti abadan abada, selama-lamanya, azab bakar dengan panasnya, dengan tidak tahu nak cakap macam mana, tapi begitulah dia. Kalau kita rasa bahang pun dah rasa bahang dah, belum bakar lagi, bahang pun dah terasa panasnya, lagilah dibakar. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, dan juga beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk menerima ganjaran, iaitu ganjarannya apa? Iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka syurga ini ialah ganjaran dan nikmat, iaitu pemberian kepada kita orang-orang yang beriman atas total kejayaan yang kita perolehi. Maksudnya itu ialah kejayaan hakiki kita. Kita dah berjaya di dunia, pegang PhD, pegang ijazah, menjadi orang yang sugih, orang yang kaya, dia punya tanahnya berjuta ekar contoh, itu kejayaan di dunia. Tapi kejayaan yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah memiliki syurga Allah. Itu kejayaan hakiki kita sebagai hamba. Maka kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tiada taranya, iaitu ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, zalikal fawzul kabir. Zalika, maka disebut zalika ini ialah sebutan bagi memberitahu tentang kejayaan itu. Tanda kejayaan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam pentafsir, menyebutkan bahawasanya lafaz zalika itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala telah redha. Bila mana Allah redha, ya Allah. Bila mana kita mohon kepada Allah, ya Allah redha, minta redha kepada Allah, maka bila mana Allah redha, insya-Allah Allah bagi syurga kepada kita. Allah dah redha dengan apa yang telah kita laksanakan di muka bumi Allah. Kita kerjakan bersusah payah, kita beri yang apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Amal soleh, solat kita buat, jalan dakwah kita lakukan, apa lagi, kerjakan haji pun kita dah laksanakan, ibadah puasa kita tak pernah miss, zakat kita laksanakan, baik zakat hartanya, zakat fitrahnya, itu contoh, semua yang kita dah laksanakan. Maka amalan yang kita laksanakan dan redha yang Allah berikan campur plus kejayaan, najah. Najah itu, kejayaan itulah Allah berikan syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya atas tiket redha-Nya Allah
atas rahmatnya Allah SWT bersama dengan amalan-amalan yang telah kita laksanakan di muka bumi Allah SWT ini. Wallahu a'lam bissawab. Maka itulah untuk ayat yang ke-10 dan ayat ke-11 dalam surah Al-Buruj, dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung pada ayat yang ke-12 dan seterusnya. Yang pada pertemuan yang akan datang insya-Allah dipermudahkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita wakufkan dengan tasbih kafarah dan salatul as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.